motor rosak, sesuatu yang tak dijangka. Pada waktu begini, kita akan merasa buntu untuk mencari bantuan daripada kenalan. Tambahan lagi dengan sikap tidak indah oleh masyarakat. Saudara mara daripada bandar mungkin tidak selesa dengan kehidupan di luar bandar. Mereka lebih gemar untuk bersosial. Lebih-lebih lagi pada masa kini, terdapat media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Mereka berasa tidak selesa dengan kehidupan di kampung yang serba kekurangan dengan kemudahan, khususnya dari segi teknologi. Anak kecil yang tidak menahu apa-apa, hanya suka untuk bermain dan mencuba sesuatu yang dapat menggembirakan hati mereka sahaja. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Kita seharusnya lebih bertanggungjawab. Jangan terlalu ego dan mengikut perasaan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Terdapat tanggapan mengatakan bahawa mereka tidak akan menjadi kaya sekiranya memerlukan bantuan. Mereka juga tidak akan jadi terkenal di depan masyarakat. Tidak menjadi satu kesalahan jika kita memberi sedikit bantuan. Contohnya, dengan membantu mereka yang memerlukan, kita tak akan rugi apa-apa. Kita juga dapat jadikan hubungan sesama insan. Hubungan kekeluargaan yang keruh dan renggang dapat dieratkan kembali. Segala persengketaan dapat dineraikan jika kita mempunyai rasa tanggungjawab kepada hal yang perlu. Kita juga mampu memperoleh manfaat hasil daripadanya. Misalnya, mengajar mereka untuk berbakti pada tanah yang akan membalas kebaikan pada kita kelak melalui hasil yang dikeluarkan olehnya.